Ni kita nak cari lepas ni. Bila kita? Kita nak cari pecal lagi kalau ada. Tak ada pula hari ni. Durian. Dah tak ada. Kilo 10 Weh, lagi murah ni. Kilo 10. Hari tu yang kita beli tu apa? 20. Ada? Nampak dah penuh ni, maksudnya ada lah kot. Satu pieces RM3, habis 4 pieces RM20. Ni? Tak apa. Hah? Budak mana? Budak ni ke? Nak ke tak? Nak. Dah cakap belum? Tak cakap lagi tadi. Ayam tu tak banyak kan? Kari ada, boleh rebus. Tu lah, tengok sekejap. Minggu lepas datang tak ada tau. Minggu lepas datang tak ada. Minggu lepas. Minggu lepas. Kita datang minggu lepas tak ada, dah buka. Hari apa? Minggu lepas lah, satu. Sabtu. Ada bang. Ya? Lepas ada. Kanan sini juga? Sini juga. Lambat kot. Kita orang sampai pukul batu macam gini ya? Ya. Korang sebelum asal dah sampai dah sini. Saya dah pusing 2 kali saya beli. Kadang ada juga orang dia tak perasan. Ya ke? Tadi ambil apa? Ya. Ubi. Ni. Ambil lah. Ambil lah. Dah mana? Ni kan. Buat tak nak. Dah. Dah juga. Bayar dulu. 15. Apa? 15. Minggu lepas waktu macam gini, saya perasan ada kanopi panjang sikit. Baik ni lah sebelah satu juga ayam. Betul, memang minggu lepas confirm lepas saya ikut video tak ada. Ya. Tak ada. 15. Saya ikut video memang tak ada. Mungkin tu kot. Okey. Dah beli. Okey tak? Terima kasih. Apa ya? Kita 2 orang tak nampak. Apa perasan? Tu. Nampak tak? Ni kanopi ni. Kanopi dia tarik panjang. Sebelum ni kosong. Siapa sorok pula? Minggu lepas kosong. Mungkin kena cakap dengan dia kot. Mungkin minggu lepas masa Raya Haji. Raya Haji hari Rabu. Abu Bakar. Raya Haji. Kita kena cakap dengan dia Raya Haji kot. Dia tak ingat. Mungkin dia ingat hari Selasa kot. Sebab sini pasal hari Selasa. Selasa, Sabtu dengan hari Ahad. Ahad pagi. Tak apalah. Tak ada rezeki lah tu. Sekali je.
RM1, RM2, RM3. Empat. Tadi ambil kulit ayam dia juga. Okey. Sip. Kulit dapat kat Amal pula. Nak beli kokok. Nak beli buah ni. Kokok itu kita beli ni lah. Berada yang sama ni kita tanya lagi. Kita tanya lagi. Ambil lah. Itu kita beli berapa itu? Kita ambil RM4 hari tu. Tak ingat. Kita beli yang ni ke kita beli yang ni? Beli yang ni kan? Kita beli RM4 ni. 6. Beli RM5 boleh kan? Jadinya? 15. Bang bagi RM5 lah. RM5. Boleh apa lah? Budak tu laju makan apple. Sebab kalau ni kecil sikit, budak-budak makan sikit. Kalau tak, aduh dah. Buli yang besar itu laju je nak makan. Bukan laju makan biji, habis. 4, 6. Berapa dah? 4, 8 9, 10 12 Ini dia punya Sekian je. Nak lagi ke? Oh, tahu tak? Ambil lah. Tu, sekali dengan apple tadi, dengan buah potong tu. Lima? 15 10 pas. Okey bang, 15. Okey. Terima kasih. Dia beli. Dia je. Okey. Jom. Nama apa? Mana sini? Sini kan. Boleh. 6. Dua-dua. Wah, ini wah. Tak. Alik boleh lah. Misi pecal berjaya, misi durian terlintah kat tadi. Tak ada.
Alah, tapi kalau kita lalu ikut jalan Kuang ni, aduh, jam lah. Mana? Scan? Scan. Meja. Terima kasih bang. Tak dapat kaki pasta.